Thank you, bos. Ini ingat asyik jalan lori. Jalan lori, kau nak balik jalan adik? Lori saja, geng. Aduh. Oh iya. Lori. Dia gila, takut aku. Oh, Singapore. Oh, geng, kita ada cabarannya tak akhir sebelum nak sampai rumah. Sebab jalan ni memang banyak lah lori kontainer, lori besar. Apa? Acik kat mana? Acik dekat mana? Ini ada mampir Jati. Aja cik buat video kenangan dengan kawan ya. Cantik berskan. Yang ni cantik. Yang ni memang mahal ni. Dia GBS. 2000. Membazir cik lah, membazir. 2000 tu kalau membantu orang miskin. Apa itu magic? Tak ada gurau cik. Ya. Terima kasih. Seorang jom kita teruskan ke Pelabuhan Kelang bersama orang gila Mak Afiq. So perjalanan kita nak pergi ke jeti Pulau Ketan ni lebih kurang 8.7 kilo. Lebih kurang 17 minit lagi lah. So kita nak pergi jeti Pulau Ketan. Tengok mana? Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Alright, sekarang ni kami swap basikal. Afiq drive BMX, saya naik basikal dia. Basikal dia sedap apa? Laju. Afiq. Kan perasaanmu naik BMX? Sedap apa? Ringgit. Lopak kali ah? Oh, dia tak ikut. Oh, tak ingat. Laju jam. Lopak. Jom main sini. Allah, bukit bos. Nak bukit geng. Padu bukit ni. Speed rendah mana? Speed rendah mana? Iya kan kita. Berit bos. 12 kilo. Pergi jauh sikit aku. Kamu nak pergi ke Peru. Berapa jam? Kedua, satu. Rasik bahaya. Be
ni. Ni naik ke Pulau Ketai. Ni adalah bandar Pelabuhan Kelang. Depan sana tu jeti untuk pergi ke Pulau Ketam. So kita orang sikit lagi dah sampai. Jam berapa Bi? 2.30. 2.30. So kita berjalan berapa kilo? Kita tengok. Dah lebih kurang 15. Okey, kita tengah dah ride 15 tu. pastikan dah 18 km. So nantikan geng. Geng, kita dah sampai sikit lagi. Alhamdulillah. Sekarang saya dengan Afiq dah sampai di Pelabuhan Kelang. Dia jeti untuk pergi ke Pulau Ketam tak? So kita tengok sini ada stesen kereta api KTM. Dekat sana Balai Polis Pelabuhan Kelang. Situ Jabatan Laut, Bib. Bangunan tinggi tu Jabatan Laut dan tepi ni Kastam, Jabat Kastam. So, jom kita pergi di sekarang. Jom. Pokok apa jeti? Kita bertihak tak? Kau 4.5. Ni 2.5. Solar ni? Mungkin 3.5 kot. Ada. Lagi beli tiket tu. Ya, dulu deng. Dah harga. Anak belah Sultan ni. Ya masalah. Lepas je awak asal. Tu cak. Ceknya tu. Ribah tu. Oh panas hari ni. Kemarin hujan lebat. Minggu hujan lebat. Banjir. Tiba-tiba hari ni panas. Kak, nak tanya, jeti Pulau Kelang, Pulau Ketam kat mana? Sini. Dia buk kau apa? Ikut tu saya tak hafal kat sini. Biasa ada. Basikal boleh naik tak? Boleh masuk? Basikal ke? Basikal kecil? Lah, bukan motor Bukan. Boleh? Tak tumpang pergi sana naik sana. Sebab kat sana pun pakai kan. Boleh. Kalau basikal boleh kau sebab bukan motor lah, bukan motor. Alright. Tapi dek kalau nak Pergi beli balik? masuk pergi balik tu awak bila esok pun tak pergi. Oh, faham. So, kita dah sampai dekat ni jeti Pulau Ketam. Tu, ulat tiket ada. Sekinanya ya, macam aku pergi si kamu. So, Afiq akan uruskan tiket. Saya akan jaga basikal sini. Takut nak curi. Basikal Afiq mahal. Boleh beli motor sebuah. Ya. Beli waktu kamu. Jom, beli tiket. Pulau Ketam? Ya, berapa lah? Berapa? Pergi balik? Pergi balik 20 ada. Ha? Tak kau. 26? Ya. Berapa lah? Abang itu roti sungai 5 masakan 3.5? Next book 3.5. Berapa pergi balik berapa? 25. Dah naik harga. Hari ini balik ya? Kelas 5.5. Okey sih loh. 5.5 kena keluar? Ya. Boleh pergi balik? Boleh ya? 2 orang? 2 orang ah? 3.5 Ya. 50. Boleh QR ke? Boleh. You ada 5.20 sampai jeti. Last, maksudnya kalau saya balik awal apa boleh kan? Boleh. Tapi last kali 5.5. You boleh balik 4.5 atau 5.5 lah. Basikal boleh bawa masuk? Boleh. Anjing pun boleh kan. Haiwan pun boleh. Macam mana basikal tak boleh deh. Oh, okey. Sebab kami ini Sebab saya bawa basikal takut. kami ini boleh bawa sebab dia besar punya ferry mah. Kalau kecil tak boleh lah. 2 berapa? 50. 50. Satu orang 25. Pergi balik ni Ya. Bu 305 sampai ya.
jam 3:05 sampai. Kita 05 sudah sampai sini. Boleh masuk. Boleh masuk awal lah. Ya. Tapi dia 3:30 baru jalan lah. Okay. Free sitting? Ya, free sitting. Yap, you Ya. First come, first serve lah itu tempat. Kalau you nak duduk, itu open air punya, sudah dapat. Ya. Sudah. Kalau you nak duduk open air punya kan, nanti saya panggil you terus masuk saja. You duduk dulu. Terima kasih. Ya. Subscribe. Thank you. Duduk saja, nanti saya panggil ya. Terima kasih. Ada apa salah? Dapat 1 subscriber kan. So Afiq akan uruskan tiket. Saya akan jaga basikal sini. Takut kena curi. Basikal Afiq mahal. Di JT Pulau Ketam. Explain satu-satu. Suasana. Last boat 5.5. Hah? Last boat 5.5. Aku betul bis sebab hari ni Meng. Gila hang. Orang Bangla tengok muka mu. Hang. Tengok. Aku Korea lagi muka aku. Oh, Bangla, bote Bangla. Aku Korea. Departure ke apa? Jam. 3-5 minit. So 3-5 minit kan, kita tunggu dulu, lepak dulu. Tapi tiket aku tak boleh pakai tiket hilang nak pakai. Astagfirullahaladzim. Bak tiket saya bagi ke Mapik, dia urus dia bahagian tiket. So saya boleh harap dia 5.30, maksudnya kita kena keluar belum 5.30. Warna 5.30 boat dia lah dari sana, bagi sini. Itu tak ada lah. Ada boat mahal, 250 pula. Speedboat ke? Speedboat lah. Tak boleh. Kita dengan ekonomi kurang. Tengok bit ayaknya aku ni caring person Ada lalu. Miau. Kalau comel ya. Oh, Tino ni patutlah berakhir. Gelenya tengok basuh gelenya. Tapi comel nak balik. Pergi ke A2. A2 betul miau. Oh, kenapa ke Mari sini. Saya nak video ke A2 ajak. Miau. Video ke A2. Ni tengok dia jumpa siapa ni? Oh, miau. Boleh lah tapi lambat sikit. Daddy jauh perjalanan Daddy ni. Daddy tengah menjelajah dunia. Oh, ya. Jumpa kat rumah dah. Ha? Okey. Tak apa. Bye. So, alright gang. Kita dah nak bertolak ni. Naik ferry, naik boat untuk ke Pulau Ketam. Oh, inilah jeti di Pulau Ketam. Oh, banyak airport kat dia. Saya first time sampai kat sini. Walaupun duduk Kelang, first time sampai. Jom kita naik. Tak mana si kasih ni? Tak sini ni kak. Oh, kita ke sini. Kalau dah tu. Saya lepak luar je. Molek je jas. So saya nak bawa awak jalan ke dalam kabin. Dia akan nak apik luar kejap. Tengok lah kabin ni. Oh. Ramai kat muat 107 orang passenger. Jom kita explore ada apa kat atas. Oh. Tangga tu. Kita apa boleh rasa naik boat ni pengen pelayaran mewah dah. Kau naik apa cruise? Cruising. Aroya Cruising. Hi. Where you from? Bangladesh. Oh, for how long in Malaysia? 8 years. 80 years. 80 So years. you work here? Yeah, I working. As Bisa cakap Melayu lah. Yeah, Oh, boleh Melayu. Oh, Melayu. Sorry. So, nama apa? Muhammad Syahan. Saya pun first time nak explore. Boleh lah kita join sekali. Kita buat trip tak? Boleh. Kita jadi kawan. Ya, okey.
So, YouTube. ni kawan baru kami. Nama Ramesh dengan juga Suhan. Shaun. Sean. Ni Suhan. Suhaimi. Suhan. Ya. Shaun. Dia show saya nama Momo Shaun. Alright. Shaun. Okay. Oh. Saya Muzaimi. Uzaimi. Alright. Zaidi. Okey, Pak. Okay. Let's go. Let's go. Bisa? YouTube ZMP TV. JMTV. Try you ada main YouTube. Ada. Thank you. Nanti you layan lah. Okay. So thank you to Sean and his friend. Together we travel to Pulau Ketam to explore what is it Cat time. in this island. So we will see soon. Alright. Alright. You suka makan apa kalau di Malaysia? Nasi goreng tadi. Nasi goreng. Nasi goreng kampung. Oh, nasi goreng mamak. Nasi goreng kampung. Nasi limbah. Kalau air apa yang minat? Air ada macam-macam lah. Macam-macam lah. Macam-macam. Nah, guys. Oh. So sudah lama tak balik Bangladesh? Belum balik lagi. 8 tahun dalam satu kali pun tak belum. Dua orang Oh, sama-sama lagi. lah. Belum balik lagi? Ya. Oh, banyak ini uang lah. Dah balik dah bang. Mana Bangladesh? Dhaka. Saya rasa Dhaka. pening. Dhaka. Tak boleh nak layan mana. Saya Bangla. Oh. Woo. Dan ni kita nak pergi ke pulau. Narik bos. Oh, tak weh dah gini weh. Ada tak mata je negara ni tidur. So geng, saya diberitahu brother staff kru kapal tadi kat boat ni untuk kita sampai ke sana mengambil masa dalam 45 minit perjalanan daripada lebih jeti Pulau Ketam ke jeti Pulau Heklang ke Pulau Ketam. So kita tengok berapa minit ambil masa untuk kita sampai ke sana. So kita layan dulu geng. View apa ni? Senyap kau silap alih? Betul lah. Oh, So, you ada koordinat. Ya, mana? Saya dia. Kau ibu pasal bodoh. Kau nak ibu hai banjir ke? Oh, what? Soalan kabin tu, saya pening kepala. Cuk. Free Berisik. Laki kan depan, boleh tengok tu. Gigi pusing pada pun. Pusing tu? Oh, lapar nak tahu wah nak pergi. Situ dah pergi? Situ dah lah. Depan ni juga. Depan tempat ni, pilot. Captain. Pahit atas. Oh ni dak ni. Di situ. Di sini ni buah lah. Kita ni jahat. Nak pergi pahagi, oh mewah. Depan muka. Oh, sedap. Bila kau menghilang, musnah impian untuk menggapai bintang, terangi hidupku. Ku mau kau tahu. Untuk masuk ke Pulau Ketam. Kita tengok. Ramai orang beratur. Tolak dia pukul 4.40. Apa ke apa? 3.40. Kita sampai sini 4.10 minit. Tengah je. Ilek pastikan kita. Ha? Apa kak? Apa ya lo? Thank you. Betul-betul topik dia ada juga. Topik dia juga. Oh, jom kita explore Pulau Ketam. Saya dapat info Pulau Ketam ni kenapa ramai sangat orang Cina ada sini menetap kat sini. Pada zaman dulu, pada zaman penjajah, masa Jepun nak jajah Malaysia ni, ramai orang Cina lari ke pulau ni, Pulau Ketam. Dan Pulau Ketam ni diberi nama sebenarnya ketam sini terlalu banyak. So sebab tu orang panggil Pulau Ketam sini. So pekerjaan utama kat sini adalah inilah nelayan. Kebanyakan memang nelayan lah, cari ketam, cari seafood. So nak makan seafood murah-murah boleh datang sini kan. Seafood murah apa semua. Ya bang. Hai. Member. Hey bro. So ialah saya first time sampai sini. Kita nak explore sama-sama dengan Mak Apik. Nak makan nasi lapar sebab tadi dekat kelek ni kita makan roti je. Jom ya.
tu. Shepherd. Sherpa. Apa? Motor nama apa? Anjing tu. Anjing gunung. Wow. Yo, sound. Malah kau ibu mak. Sound. Bosa. Ya. Kau panggil Shepherd tak? Kau masking. Anjing masking. Cepat pi menyanyi. Anjing papi pimunya ini. Ya Allah, ya Allah. Sudah. Takut. Gini dulu. Sorry. Dia kasih nam. Tepuh aku. Ya. Selamat menyambut Jubli Perak. Kita berada di Pulau Ketan. Cepat-cepat kita lewat ni. 5.20 kena ada dekat jeti. Gini. Cang, okey. Cang. Pergi depan dah. Jap. Sutuk masa ni. Ke 4.20. Jom. Kita ada masa 40 minit. Expo Pulau Ketan. Sekejap. Sana kan? Mana tu? Garah aku nak motor. Tegak hon nak naik motor tak kan baik. Gila takut aku tengok lagi. Tapi memang jalan ya adanya. Pocik tu kena. Ni break. bagi jalan dia ni. Bagi dua ni, kiri kanan. Ya. Motor yang motor. Ni kanan. Aku jumpa signboard bijak ni. Ni. Cuma homanya. Dah tak masuk ke apa ni? Dah. Selamat datang. Aku kata dah selamat datang. Jom. Tu ke guys. Mana logo tak ada logo Pulau Ketan. Dia buat biasa dekat jeti tu. Ya. Tak kaya buat gila. Tahu takut lama ni. Zalim nah ya buat. Lori muatan berat. Lori. Okey. Boleh. Ya. Bijak. Jap. Ni chopper Pulau Ketan bijak chopper ya. Oi, Shepherd Field. Ui. So kita benar tak tahu. Nak buka map pun tak tahu nak gimana kat. So kita kedah je lah. Follow the route. Nak lomba. Alah, eboh. Pas sana di sekitar Pulau Ketan. Apa ada dekat Pulau Ketan? Siapa tahu ada ke apa? Kalau ada komen bawah. Kita nak mari pula sekali lagi. Tak dah. Dia tiket dia pun murah. 25 yen. Ni bijak yang sini. Kita satu kepala pergi balik. Oh, bijak yang. Ayo. Berat ah? Tak pasang. Kawasan rumah orang ni, Pi. Kena kata demo kita ni. Dia curi masuk kapal orang. Kata pun kita lawa. Bedak pun main ramai lari kan. Bekok-bekok. Aku tetel lagi boleh. So ni lah Pulau Ketan yang. Tapi kalau kita pergi makan nasi bijak juga benar yang. Cari tenaga balik. Untuk kita ride balik ke rumah. Pandu perlahan dan hati-hati. Oh ada elektrik sini deh. Yang ingat apa kajiannya sudah? Tapi sini memang penduduk ya tak ada kereta, cuma naik motor. Oh, dia guna ferry tu. Atau dia bagi kan tanah ni? Mana fikir? Macam mana tu? Sepadan tanah batu sepadan dia kat mana? Rizak jalan berapa kaki ni? Rizak jalan. Saya rasa ada 4 kaki. Ni kaki ada ke? Ni tanah kerja. Ni dia cuba. Motor lah ke? Motor juga. Di sini orang bawa kan. Saya je tak ada jalan raya. Ya. Tahu ya, aku boleh naik motor. Ini ada lah. Halo, Uncle. Hai, Uncle. Mau tanya? Sorry. Sini mana kedai makanan Muslim? Halal. Halal food. Depan tu. Sini, ni tempat apa ni? Mana tempat saya boleh melawat? Explore untuk pergi tengok. Tempat-tempat menarik lah. Tempat ada mana? Saya cakap itu sama orang tua baca Cina buku. Ini satu ini Malaysia pun tak ada. Ya. Sama Cina mana tahu. Saya angkat komitmen Cina itu masalah juga.
akan tunggu ini 3 orang, 1 perempuan, 2 Cina. Apek agak komen panah itu Malaysia komen lah. Itu apek tak tahu itu. Jangan 3 itu. Esi tahu itu ada kerja tahu. Bapak cucu. Salah. Okay, Uncle nama apa? Uncle nama apa? Your name, what's your name? Apek lah. Apek lah. Bapak lah. Panggil Apek lah. Nama saya ni Syariman. Saya itu Anan Tuciu. Ni Muzaimi, nama dia Muzaimi. Tak tahu itu. Senang. 3 tak tahu apa tak. So Uncle, saya nak tanya Uncle sedikit sebanyak sejarah Pulau Ketam. Uncle boleh cerita tak? Macam mana dia boleh wujud daripada tahun bila lagi? Uncle menetap sini daripada tahun bila? Saya ini Pulau Ketam sini rumah sana. Ini rumah Uncle? Ini kongsi ini kirangan itu. So Uncle tak dapat jawab soalan. So gitu ke? Terima kasih. Okey Uncle. Nanti jumpa lagi. Saya mimpi ke Malaysia buku tahu. Itu orang nak orang kaki di kau saya tak tahu. Ini jangan saya tak tahu tanpa tahu. Okay. Sorry ganggu you Sorry kan. Tak pernah datang first time Pulau Ketam. Okey Uncle. Waduh tingginya. Ini ada jalan keluar Uncle. Pusing balik. Okey. Terima kasih Uncle tu sebab bagi penerangan walaupun saya tak faham sedikit. Alright, jom geng. Berat. Motor yang. Wah. Uncle tu kecek gapo tak faham. Aku pun tak faham. Walau nak faham je. Aku bingung. Orang tanya soalan lain jawab lain. Aku tanya tempat menarik dia cerita gapo dia tanya apa ni. Betul. Alright gang. Jalan mampu pula. Mak Ami ni. Baju biru Sing atau mana Dengan kabar demogika Doko aju oya Ape panggil So, kalau kita boleh lihat, saya baru jumpa tempat ni lah. Saya tak tahu nak cakap lorong ke apa sini sebab dia tempat dia sama. So, inilah tempat pelancong untuk beli-beli, untuk membelanja. Macam pasar market di sini. Oh, dia ada buah-buah. Dekat restoran, kedai runcit. Besar juga lah market dia. Walaupun pekan terpencil. Jegu sana. Oh ya ke? Jauh dalam. Jadi sini lewat. Ya kedai-kedai punya tak ada. Halal. Ya halal. Kalau sini, sini pun boleh. Lepas tu? Terus pergi sampai di junction. Kiri. Lepas tu? Belok kiri, you tengok ada Maybank. Oh, dekat Maybank. Oh, kedai lah. Alright, thank you Uncle. Okay, thank you. Mana Maybank tak ingat aku. Maybank depan lagi. Tu Maybank yang. Tu Maybank. Kat Pulau Ketam ni ada satu-satu je ATM bank. Itu Maybank. Nampak tak? Alright. Dia kat depan ni. Muslim food. Ni kedai. Tutup yang. Bukan ni gila. Ni toko Cina. Dia kata opposite. Tak pergi tempat lain. Kau yang lipat kita. Tutup pergi depan-depan. Ya, ni kot. Ni kot ni kan dia. Ni lah kot ni. Oh ni cam. Oh ada. Bismillah. Oh, jumpa ada halal food di Pulau Ketam. So inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap makan? Ya. Kau nak makan kelai? Itu ada secap. So, kita minum air dulu. Tenang-tenang dulu. Alright. Membasah tekak dulu. Bismillah. Fresh. Kali mari Pulau Ketam. Bawa bekal. Nasib baik ada Apollo. Cik, berapa? Terima kasih. Bila kau menghilang Musnah impian Untuk menggapai bintang Terangi hidupku Ku mau kau tahu Engkaulah destinasiku dalam ingatanku
Ada klinik klinik kesihatan Pulau Ketam. Ni surah. Tommy surah ya. So, jet book main pukul apa? 17.20. Pukul 5.20. Yang ni pukul 5 suku. Masuk tu kami ada dalam 6 minit lagi untuk pergi ke jeti. Kami tu kita singgah dekat surau Pulau Ketam. Tengok Balai Islam Pulau Ketam. Ada juga surau sini di Pulau Ketam. Buat wajib dulu. Bye bye. Ni surau dia. Keren. Pengadaan piramid. Macam ni. Bagi pahit. So ni tempat solat. Alhamdulillah. Amin menunaikan kewajipan kepada Allah. Backing. Gila jam. Lepas. Kita sini lepas. Faster. Okey baru naik. Hey, go. YouTube vlogger you. YouTuber. Ya. This is channel Anas. Please subscribe. No problem, huh? Thank you. Where you from? Bangladesh. Alright. Video open your video. Yes. Punjab 566. Lari ka. 5 degree camera 305 degree. Apa? 305 degree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh গাইস মাথায় নষ্ট মামা কেমনে কি সেই সুন্দর একটা ভিউ রে বাবা মাথা পুরো হ্যাং ভাই সাথে আছে মোটু ভাই এন্ড আমার সাথে আছে মালয় একজন ভাই হ্যাঁ ফ্রেন্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড বিগ ব্রাদার সরি হ্যাঁ মোটু ভাই কিছু বলেন প্লিজ কিছু বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনারা যারা রুমে থাকেন চাইবেন সবসময় ইচ্ছা করবেন একটা দিনে ছুটি পান যে রবিবারে একটা দিন ঘুরতে আসবে পড়াচ্ছি দেখুন কত সুন্দর একটা পরিবেশ ও মাই গড নিজের কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে আজকে আমি মুক্তম গাইস সাথে আমাদের বাংলাদেশি ভাইও আছে আর সাথে আছে আবাং বিগ ব্রাদার ওনার মন মানসিকতা অনেক ভালো আসলে ভালো লাগলো নিজের কাছে যে কিন্তু উনি খুব ভালো মনের মানুষ তার ক্যামেরাটা চাইতে তার একটা চ্যানেল আছে বুঝছেন সে একজন ইউটিউবার তার চ্যানেলের নাম ZMP-TV আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ এনজয় করতে হবে উপভোগ করতে হবে হ্যাঁ 1 মিনিট ওকে
মনো ভালা না রে তোর পিরিত ভালা না রে তোর পিরিত ভালা না রে বন্ধু মনো ভালা না রে তোর পিরিত ভালা না Ngapuk. So geng, kita dah nak sampai. Ni lah ni bot kita di sini. Oh tu bot. So kita ni Kita dah nak sampai ke pelabuhan so Kelang. daripada sini. Oh kalau turun situ dekat. Terus sini ni lalu bot ni. Pasal ada kita naik kat mana Adi? Dah okey ni tempat lain ni. Kita naik sini Adi. Sini kot ni Port Klang ni. Oh kita naik sini Adi. Naik sini. Dia daripada sini dekat lah. Dekat dah. Sekejap. So right, lepas sampai di jeti, waktu orang basikal apa semua. Ni sekejap Lepas tu ni. kita shoot balik rumah saya. Asyik ada apa? Dia layan Bangladesh dia tu. Pening kepala. Nantilah. Tapi dia kat content creator lah budak tu. 13 kilo lah. Ni. So alright. So alhamdulillah. Apa macam nak sapa lah kita? Ada bang. Ini okey. Ini jam awal. Oh, sure. Anda pun ada review kata api. Kau dah sampai mak tu. Sampai mak. Baju biru Chasing Adomano Dengan kabar demogika Doko aju oya Ape banyak lagu Chasing tu bekilo Dengan kabar ada hok nana Sa audio aju oya Kau lupa kau klate Wah kita pusing Kau cari cai using Sa Malaysia hampir naik rusing Kau lupa kau klate Wah kita pusing Kau cari cai using Sa Malaysia hampir naik rusing Tak naik. Guys, it's a wrap. Tapi tak wrap lagi lah sebab tak sampai rumah lagi. So mission kita sampai ke rumah baru kita boleh sebut it's a wrap. Okay. Jumpa nanti. Alright. Oi, cantik motor. Berapa beli? Oh, cantik Cuba wheelie sekali. Wheelie. Ni macam saya. Oh, sekali lagi. Baju biru Chasing Adomano Dengan kabar demogika Jalan ke tepi ni, ambil gambar situ. Kasih. So alright gang, kita dekat jeti ni menuju ke rumah saya, iaitu dalam jarak kilometer dalam apa? 12 kilo, 14 kilometer. 13. Okey, 13 kilometer. So masa akan mengambil masa dalam masa 35 minit. So jom lagi sebab sekarang pukul 6.30 dah. Kita tak usah gelap hari, sebab bahaya. Sebab kita punya basikal tak ada lampu. Jalan kita nak lalu ni penuh dengan lori-lori. Kalau awak PSD jalan Kelang kerana sangat pelabuhan Kelang ni penuh dengan lori-lori besar. So minta-minta dipermudahkan urusan dan tak ada apa-apa yang berlaku. Amin. Jom, hey, let's go. Ayo.
jalan lori. Jalan lori. Kau nak balik jalan adik? Boleh tak? Ada mampu situ. Oh, U-turn bawah, U-turn. Oh, dah bahaya lah atas. Kena? Dekat mana ada? Tak kat ni. Aku buka mic lah. Kamu raja udah kat ni. Atas. Ha? Atas. Ya. Nah, jalan kaki pula. Teh. Duduk kat ni bahaya, duduk kat ni. Teh. Lori saja, geng. Aduh. Oh iya. Lori. Ke tepi. Duduk tengah tu. Ha? Duduk jalan tengah. Ya. Jaga dulu, takut aku. Oh, dia topai je. Baik, mereka berhenti sini. Gigi. Oh, sing boh. Oh, besar-besar. Ya. Ya. Oh, mabuk nak. Cabaran untuk balik rumah lalu jalan Pelabuhan Kelang, Israel kan? Israel. One last time. Inilah memang tersebuah lah pada border gini. Kata jalan atas landasan, ya siapa kat depan ni? Ai, mu kena kat tapi lalu ai dah. Kat tepi lah. Bahaya. Bahaya. Oh ni. Taik tak ada orang buat gitu ni. Ni. Ya. Takut jalan kau ni. Bahaya. Pukul 5 pun ni pula kan? Oh, nopo duduk sini. Ada kasar liang. Ya. Saya balik kerja. Ni macam airport lah. Ngasih selera kalau mahal lagi bahaya ni. Kenapa dah? Bang, kita kena degah ni. Oh, gimana ni? Menghilang, musnah impian untuk menggapai bintang, terangi hidupku. Ku mau kau tahu, engkaulah destinasiku dalam ingatanku. Ya. Sini jalan kan eh. Memang kaki lima ya takut tu kat sini. Oh, geng, kita ada cabarannya terakhir sebelum nak sampai rumah. Kena lalu jalan ni. Jalan ni tak ada apa? Koridor. Jadi susah sikit.
untuk kami yang basikal ni. Sebab jalan ni memang banyak lah lori-lori kontainer lagi besar. So jom lah Bik. Agak-agak ibu pun dekir urusan. Ada apa-apa yang berlaku. Jom. Tengok di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dia. Kata tu. Ada tak? Nak tak butuh. Dengan dulu. Baju biru Sing atau mano Dengan kabar demo kita Toko aju oya Bebanya aku Sing tu bebilo Dengan kabar ada hok nana Tolak lah jalan kaki. Ni kalau duduk sini. Lah jalan sini sepik. Ha? Sepik jalan sini. Ngai dah yang. Rapat-rapat je nak repek. Ayo dah rapat. Rapat ke tu. Rapat cik. Oi. Gila. Ya. Lagi tak? Kau kata ni dulu. Oh, jalan ni dulu gila. Bahaya. Ada kan ni? Kau kan ni pergi. Tak nak ikut tu. Kau ni. Ha? Kau ni. Lepas tu? Kau ni kita letak. Bahaya wadah sini. Jap. Kau nak tunggu demo ni. Tunggu lu kejap. Oh bayang wajahmu, kabur pandanganku seakan diburu bayang-bayang mencari siang. Getaran jiwamu tewas di tanganku seakan dirundung mendung hitam. Tiada ku meradang. Rasa sayang tunjuk perasaan esok ludah bukan permainan panah menusuk jantungmu. Rasa yang tunjuk perasaan. Kacau, sungguh kacau jiwamu sebagai si pemburu. Seperti tengah Nak padah sikit air. Bang, aku takut gelap ni. Gelap. Gapa? Gelap. Gapa? Laju sikit. Okey, Sabar lagi. datang. Tekan tu. Ha. So
alhamdulillah kami selamat tiba di kampung Rantau Panjang. Oh, penuh pancaroba lalu jalan pelabuhan tadi. Hanya Tuhan yang tahu. Memang last saya rasa memang lalu jalan tu. Untuk berbasikal memang tidak disyukur lah lalu jalan pelabuhan Kelis. Sebab dia banyak lori kontainer, lori besar. Lori ni dia tak cara dah. Mungkin dia besar, kita kecil. Kadang-kadang dia tak nampak. So sekarang ni saya berada di dekat dah dengan area rumah saya. Mungkin dalam 2 km lagi kita akan sampai rumah. So berapa sekarang Wik? Total lah ni campur-campur daripada kita pergi tadi. Daripada kita start pukul 10.30 pagi. Start tu tak tahu tapi latest latest kita daripada Pelabuhan Kelis lah tu ke sini lebih kurang 9 kilo lebih lah. 10 kilo lah. So sampai rumah Pani dalam 12 kilo lagi lah. So total dalam 2 kilo lagi kita sampai. So nanti jari kita calculate berapa total semua. Alright geng, saya nak teruskan perjalanan ni sebab dah gelap ni. So kita jumpa kat rumah, nanti kita buat conclusion, buat pembeli ubah malam, pembeli ubah manipulasi dan sebagainya. Ya. Alright geng, bye. Dan bila kau menghilang, musnah impian untuk menggapai bintang terangi. Alhamdulillah. Ku mau Kecil. kau tahu. Lega. Gila jam. Mana WhatsApp mu? Nak ikut lagi tak trip ni? Puas. Okey, kita upgrade gear out pula. Raut ni, Raut Pahang. Alhamdulillah. Tuhan pun mudahkan usaha saya dan Afiq. Selamat sampai juga ke rumah, pergi dan balik. So, nanti saya akan sambung balik, nak beristirahat kejap. Jumpa nanti kita akan buat conclusion dan manipulasi. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ni video hari seterusnya. Kemarin kita pergi ride basikal ke Kelang dan juga Pelabuhan Kelang dan Pulau Ketam. Saya dan Afiq nak buat conclusion dan juga kesimpulan lah terhadap kita punya program kemarin yang ride basikal ke Pulau Ketam. Dan kita akan ceritalah sedikit sebanyak dan juga untuk penutup video ini. So guys, for your info guys, kita orang sampai rumah kemarin dalam pukul 7.30 lepas maghrib. Memang tak adalah gelap sangat tapi memang nak gelap lah. So jadilah mama dengan dua pun risau korang kita dua ni, takutnya ada apa-apa kat tengah jalan. Tapi alhamdulillah semua selamat, semua dapat awak tentang video kami yang nak basikal. Saya nak awak niat komen dan juga bagi, dan juga korang nak kami pergi kat mana, maksudnya ikutlah, tak pergi ke rumah Perdana Menteri ke, rumah influencer terkenal ke, YouTuber tersohor Malaysia ke. So korang komen yang mana paling banyak komen tu kami akan ambil dan kami akan buat program tersebut. So geng, saya minta jasa baik korang. Terima kasih yang mana menonton sampai habis. Terima kasih yang menonton, yang support MPTV. Dan tak lupa juga Afiq ni dia ada channel YouTube sendiri, Afiq Local ya, yang mana-mana nak tengok dia punya gelagat lucu apa semua boleh pergi ke channel dia. So kita jumpa lagi di lain episode kalau ada rezeki lagi. Jangan lupa komen tu, nak tengok gapo lagi macam tempat-tempat ke suggestion ke, boleh letak di komen tu, ruangan komen tu. Dan jangan lupa like sekali, komen, subscribe juga. So lastly, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Kena. Benar. Aku gila.